hari ni cikgu akan ganti baliklah kelas yang kita patut buat, iaitu untuk bab 9 dan juga bab 10 sejarah tingkatan 4. Bab 9 ni berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Jadi dalam bab 9 ni kita akan tengok topik 91, usaha rundingan kemerdekaan. Seterusnya 9.3, langkah penggubalan Perlembagaan PTM Merdeka. 94, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Itu 3 benda ni lah yang kita akan fokuskan untuk video kali ni. Okey. Jadi pertama sekali kita perkenalkan dulu latar belakang misi rundingan kemerdekaan ke London. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua, ada usaha untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Usaha ni dibuat oleh Tunku Abdul Rahman lah. Seterusnya, usaha membebaskan negara ni bukan negara Malaysia saja buat, tapi Mesir, India, Burma dan juga Filipina juga buat. British ni telah beri jaminan akan bantu PTM, Persekutuan Tanah Melayu, untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Rakyat pun bangkit untuk menentang penjajah demi mencapai kemerdekaan. Jadi pilihan raya umum 1955 menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, pihak yang menyokong rundingan kemerdekaan di London adalah EEC Duraisingam, wakil orang Ceylan, Ahmad Bostemem, ketua Parti Rakyat, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan juga wakil kaum Serani. Okey, wakil Raja Melayu dan pemimpin Parti Perikatan ke rombongan London, Raja Melayu, Menteri Besar Perak iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Syed dan juga Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Ahmad Kamil. Wakil bagi Parti Perikatan pula, macam saya cakap tadi, ada Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey, perjalanan rundingan kemerdekaan ke London. Pertama sekali, Tunku Abdul Rahman berangkat ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Singapura menaiki kapal terbang lah. 1 Januari 1956, pukul 5 petang, rombongan menaiki kapal laut MV Asia. Berlepas dari Tanjung Pagar, Singapura. Rombongan ni singgah di Karachi, Pakistan. Seterusnya menaiki kapal terbang menuju ke London dan rombongan tiba di London pada 14 Januari 1956. So, diorang pergi 1 Januari. Okey. Apa perkara yang dipersetujui dalam rundingan kemerdekaan London? Pertama sekali, British dalam ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dengan nasihat ketua menteri. Ahli majlis eksekutif dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Kerajaan PTM harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Okey. Mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara PTM dengan British. British dan Commonwealth akan memberi bantuan seperti pertahanan pada Tanah Melayu. Okey, wakil Tanah Melayu pula menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan. Setiausaha Kewangan ni diganti dengan Menteri Kewangan. Okey. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu sendiri, tak nak orang luar dah. Menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat PTM juga, menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Jadi mereka juga menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1997. Berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan. Isu pertama yang dirundingkan, Suruhanjaya Perlembagaan. Isu kedua, kewangan. Isu ketiga, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Okey, tarikh kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957 ni diumumkan pada 20 Februari 1956 di Bandar Hilir, Melaka. Jadi mereka lepas dah berunding pada 14 Januari 1956, inilah apa yang dipersetujui antara pihak British dan juga wakil Tanah Melayu. Dan pada 20 Februari 1956, semua bersetuju bahawa pada tarikh 31 Ogos 1957, Tanah Melayu ataupun Malaysia akan merdeka. Okey, 9.3. Apakah langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka? Pertama sekali, pihak-pihak yang memberi memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan adalah Raja-Raja Melayu, parti politik,
badan awam seperti tentera, polis dan juga orang perseorangan. Parti politik contohnya macam UMNO, macam tu. Ataupun disebut juga sebagai parti perikatan. Parti, cikgu tulis PP lah, parti perikatan. Okey. Seterusnya, isi kandungan dalam memorandum tersebut, memorandum Raja-Raja Melayu ni, mereka menyatakan bahawa Persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini dipilih dalam kalangan Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Okey, tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai YDPA adalah 5 tahun. Ya Allah. 5 tahun. Okey. YDPA boleh meletak jawatan tapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu ni mestilah melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jadi secara ringkasnya, menurut persekutuan ni, negara yang merdeka ada satu ketua negara yang disebut sebagai YDPA. YDPA ni dipilih dalam kalangan Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempoh 5 tahun. Kalau nak letak jawatan, mesti ada persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu ni pula, fungsi dia ada 2. Melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey. Seterusnya, memorandum daripada parti politik, badan awam dan juga orang persekutuan. Ada 2 benda yang dibincangkan. Pertama sekali, hal kewarganegaraan dan yang kedua, bahasa dan pendidikan. Hal kewarganegaraan, Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui memorandum Testament Amanah Politik Perikatan. Dewan Perniagaan Melayu memohon untuk mengetatkan soal kewarganegaraan. Okey, Dewan Perundangan Melayu ni mohonlah untuk ketatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa kewarganegaraan menerusi kelahiran. Siapa lahir kat Malaysia, dia dapat warga negara. Itu adalah cadangan daripada Persekutuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya. Masyarakat India pula menuntut kewarganegaraan mereka diteliti. Okey, sebab kita ni di tanah Melayu berbilang kaum, seperti yang cikgu cakap sebelum ini. Lepas tu, masyarakat Serani mahu kedudukan mereka dipertahankan. Masyarakat Serani pula kedudukan mereka dipertahankan. Okey, bahasa dan pendidikan. Okey, menuntut supaya meneruskan semua sekolah aliran Inggeris dan juga vernakular, mencadangkan semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil pada ketika itulah. Okey, sambung. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Kerajaan persekutuan dengan negeri ada kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Automatik lahir kat Malaysia, warga negara Malaysia. Kedudukan istimewa orang Melayu mesti diteruskan. Okey. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan. Seorang YDPA macam tadi dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu, sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara. Pertama sekali Dewan Negara dan yang kedua Dewan Rakyat telah pun dibentuk. Okey, apakah reaksi penduduklah terhadap draft perlembagaan PTM ni? Ada 4 reaksi. Pertama sekali daripada parti UMNO sendiri, mereka tidak setuju dengan konsep jus soli sebab bimbang kedudukan istimewa orang Melayu ni akan tergugat. Ialah contoh kalau pada masa tersebut tiba-tiba 80% lah, contoh je lah, 80% orang yang lahir tu orang Cina. Semua automatik jadi warga negara Tanah Melayu. Jadi UMNO risau kedudukan istimewa orang Melayu ni akan tergugat. Dan mereka menuntut agama Islam ini mestilah diakui sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Manakala parti PAS pula, iaitu parti yang berlatar belakangkan agama Islam, mengkritik. Mereka pun mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Mereka mahu kedudukan agama Islam menjadi asas kepada pemerintahan Islam. Samalah sebagai agama rasmi, mereka bersependapat dengan parti UMNO menuntut bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi. Manakala parti negara, iaitu parti yang dipelopori oleh Datuk Wan Jaafar, mereka menolak syarat kewarganegaraan yang longgar ini. Parti negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 sampailah 7 Mei. So 3 harilah diorang buat kongres untuk membincangkan draft perlembagaan ni.
Okey, penduduk lain, pertubuhan Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. MIC iaitu Pertubuhan India mahu syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian juga. Jadi, kalau kita kaji kat sini, reaksi setiap penduduk ni berbeza. Namun, persamaan ada di antara Parti UMNO, Parti Negara dan juga Parti PAS. Penduduk lain ni pula, diorang berbeza. Okey? Seterusnya, 9.4. Apakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Okey, kita tengok. Pihak yang terlibat dalam pemeteraian Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah Raja-Raja Melayu dan juga Sir Donald McGillivray bagi pihak Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II ni dari mana? Dari London, British. Okay, British ya. Okay. Yang terlibat dua pihak je lah. Okey, apa intipati? Intipati dia ada 1, 2, 3, 4, 5 intipati. Pertama sekali, pengamalan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni macam cikgu dah explain sebelum ni, pilihan raya lah. Untuk pilih ketua. Sama ada ketua negara. Bukan ketua lah. Macam wakil. Untuk pilih wakil rakyat. Sama ada sebagai wakil rakyat dalam negeri ataupun seluruh negara. Kalau negara tu maksudnya Perdana Menteri. Kalau negeri maksudnya Ketua Menteri. Ketua Menteri Negeri macam tu. Menteri Besar lah. Menteri Besar MB. Perdana Menteri. Okey. So, Raja Berperlembagaan YDPA. Diwujudkan dalam kalangan 9 Raja Melayu setiap 5 tahun. Okey, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga komunikasi. Manakala kewarganegaraan iaitu isu yang paling menimbulkan kritikan kepada semua jadi kewarganegaraan kepada semua rakyat yang lahir di tanah Melayu adalah pada atau selepas merdeka sah. Okey. 3 cara kewarganegaraan iaitu kuat kuasa undang-undang, permohonan dan juga mohon tukar. Macam tu. Kedudukan agama Islam pula, agama Islam sebagai agama rasmi. Agama lain boleh diamalkan, namun agama Islam sebagai agama rasmi. Kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Tugas YDPA yang paling utama adalah untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan Bumiputra Sabah dan Sarawak juga dijaga, melindungi kepentingan sah kaum lain. Semua rakyat ada hak dan kewajipan yang sama. Okey. Jadi itu merupakan penjelasan bagi bab 9 ini iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.